trending dan terkini di Dagang News. Projek Pangkalan Operasi Hadapan FOB di Pulau Mabul sempurna, satu inisiatif penting untuk memperkukuh kawalan keselamatan perairan Timur Sabah, masih belum disiapkan walaupun telah hampir sedekat dirancang. Menurut laporan Ketua Audit Negara LKAN 3/2025, projek yang dijadangkan oleh Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah ESSCOM sejak 2016 dan diluluskan di bawah rolling plan kedua RMK11 dengan siling peruntukan RM52.81 juta sepatutnya siap pada 16 November 2024. FOB ini bertujuan mempertingkatkan pengawasan, pemantauan, kawalan kepolisan dan penguatkuasaan di sepanjang 1,733 km pantai dan perairan Sabah, kawasan strategik seluas 134,761 km persegi. Namun, syarikat yang dianugerahkan tender pada Ogos 2020 menarik diri pada Ogos 2023 atas alasan kos meningkat akibat COVID-19, isu lokasi landing point, kelewatan proses kelulusan Temporary Occupation License (TOL) serta kelewatan pelantikan subkontraktor yang dinamakan bagi kerja-kerja elektrikal dan mekanikal. JKR mengeluarkan notis penamatan kontrak pada 6 September 2023. Ketika itu, kemajuan hanya 41%, jauh ketinggalan dari jadual 53%. Kegagalan ini menyebabkan kos meningkat RM28.70 juta, menjadikan jumlah keseluruhan RM81.51 juta. Malah, ia turut menangguhkan projek pembangunan Sistem Pengawasan Laut Malaysia SWASLA Sabah Fasa 2. LKAN menegaskan, projek ini wajar disiapkan segera agar infrastruktur keselamatan berteknologi tinggi dapat dimanfaatkan demi kedaulatan negara.